Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Jadi, saya Fatihah dan jadi hari ni kita orang nak buat video dan cakap something which is pasal mental health. Tapi untuk Shiny, Fatihah tak tahulah Shiny nak cakap pasal apa. Okay, so jom kita mula cakap pasal mental health. Okay, jadi mental health ni kita Fatihah jadi mental health ni sebenarnya dia cerita ni Fatihah nak ajar kat orang yang bully tu tak baik, sebab nanti dia akan buat kita punya mental macam mental kita tak stabil and akan jadi macam dia macam kena ganggu, and dia pun orang yang kena ganggu tu pun dia macam tak nak dia ada kat dunia. Jadi itulah definition of mental health. Jadi Fatihah nak bagi sikit spoiler, tapi kalau korang nak spoiler tu, korang kena bagi tahu dulu kalau korang nak ke tak. Okay. Okay. Jadi kita sambung lagi. Dan untuk cerita mental health kali ni, watak akan diubah sikit. Maksudnya macam ada beberapa watak yang terkeluar lah daripada homestay berhantu dengan homestay berhantu dengan hospital berhantu. Okay. Dan drama kali ni kita orang memang nak buat macam betul-betul mental health. Kita orang tak nak main-main. Sebab ada kat satu kawan Fatihah tu, dia tengok yang homestay berhantu, dia kata jadi Fatihah nak macam betul-betul macam kena jadi agak kena main ke peranan lah. Okay, memang betul-betul kena main ke peranan. Okay. Okay, next Fatihah nak cerita yang yang behind the scenes. Okay, Fatihah nak bagi tahu tarikh keluar mental health. So korang jangan shock. Jangan terkejut. Please jangan terkejut. Jadi tarikh mental health akan keluar ialah Hindia waktu Fatihah dah tukar umur, tambah umur. Yes, tahun depan Fatihah akan uploadkan video mental health tu tahun depan. Bulan kalau bulan tu tak confirm lagi lah, tapi confirm dah tahun depan. Okay, jadi korang tunggu je tahun depan. Nanti Fatihah akan bagi tahu tarikh confirm untuk mental health. Sebenarnya dah lama sangat Fatihah tak bagi tahu pasal mental health. Okay, dan dah lama juga tak buat video. Okay, selain tu Fatihah nak bagi tahu yang
watak yang terkeluar tu agak ramai lah juga. Dan ada watak baru yang akan kita tambahkan. Tapi Fatihah dah tanya diorang, tapi diorang tak jawab. Jadi kita kena tunggu dulu. Diorang confirm ke tak jadi watak tersebut. Okay. So far. Okay, so first Fatihah jadi watak pembuli. Okay, Fatihah ada ramai juga, banyaklah juga watak. Mangsa pembuli, pengawas, cikgu. Dan itu saja. Kalau untuk watak Tropika, pembuli, lepas tu murid biasa, lepas tu pembuli, murid biasa. Itu je. Untuk Shiny pula, pembuli. Okay, korang memang tak expect Shiny akan jadi pembuli dalam cerita ni. Dapat jadi pembuli. Sebab hari tu Fatihah ada tanya dia kat sekolah. Fatihah tanya, Shiny, nanti Shiny nak tak jadi pembuli dalam cerita mental health? Lepas tu dia kata, saya boleh je. Saya tak kisah pun. Lagi Fatihah nak bagi tahu yang watak yang terkeluar itu adalah ceng. Jangan buat audio manual. Watak yang terkeluar adalah Kisha, Haider, Iris, dan mungkin juga Golden. Okay, itu saja yang watak yang akan keluar. Sebab setiap kali bukan Fatihah tak nak diorang, bukan Fatihah tak suka diorang, bukan. Tak, sebab diorang selalunya busy kalau nak bagi voice ke apa ke, nak shooting ke, diorang busy sikit. Jadi Fatihah membuat keputusan untuk keluarkan diorang. Dan watak baru mungkin sebab diorang tak jawab lagi. Mungkin Rainbow, Fifi dan Rainbow dengan Fifi. Dan seorang lagi Formula 1 daripada channel Shiny. Yes, Formula 1 akan gantikan Haider. Okay, lepas tu Fatihah nak bagi tahu yang mental health sebenarnya berepisod, okay. Sebab kita orang Fatihah, Shiny dengan Tropika membuat keputusan untuk buat mental health jadi berepisod. Sebab kita drama tu memang kita orang kena buat betul-betul dan buat suara betul-betul. Jadi kalau buat dalam satu full movie, mungkin akan jadi 1 jam lebih untuk buat mental health dalam satu movie. Tapi kalau berepisod, mungkin dalam satu episod dalam 20 minit. Dan mungkin dalam
Dan mungkin ada dalam hampir 5 episod ke atas. Tapi tak apa. Tak apa. Korang saksikan je. Dan macam yang Fatihah kata, Mental Health akan keluar tahun depan. Dan mungkin Fatihah akan buat Mental Health tu macam hari pertama Mental Health keluar tu, episod pertama hari Sabtu. Episod dia Fatihah rasa Mental Health bukan hari Sabtu. Hari Sabtu, Khamis. Khamis, Jumaat, Sabtu. Jadi dalam Khamis, Jumaat, Sabtu, dalam satu minggu ada 3 episod. Jadi kalau dah 2 minggu, 6. 3 minggu, 9. 4 minggu, 12. Dan bla 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 bla. Kira je lah sendiri, CV3. Okey. Lepas tu, Fatihah nak bagi tahu yang kita orang akan adakan tapi nanti. Kita orang akan buat lepas Mental Health keluar, habis episod semua benda, kita orang akan buat lebih banyak pasal Mental Health. Korang boleh join channel Fatihah, which Fatihah dah bagi tahu dekat post hari tu, bulan 5 kot, bulan 7 macam tu. Kalau korang nak join je. Dan jangan lupa juga untuk join grup Fatihah Gamers dekat Roblox. Dan join grup Shine Gamer juga dekat Roblox. Dan bye. Assalamualaikum. See you in my next video. Bye-bye. Yeah. Bye.